Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Untuk subjek GMGM J3043 Pembangunan Organisasi, kami Sembulat Suara memilih tajuk Analisis Pembangunan Organisasi iaitu OD dan Pelan Perubahan. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Aisyah binti Ainul Anwar, Wan Nur Azrina binti Rahmat, Siti Sarah binti Abdul Raub dan saya sendiri Azwan Nasiha binti Ayub. Baik, untuk bahagian saya akan menerangkan tentang pengenalan organisasi serta diagnosis isu-isu utama yang dihadapi oleh organisasi. Organisasi yang kami kaji ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia atau JKDM. JKDM merupakan agensi persekutuan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia yang bertanggungjawab dalam pentadbiran cukai tidak langsung seperti duty kastam, excise, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Selain itu, JKDM juga memainkan peranan penting dalam fasilitasi perdagangan serta penguatkuasaan di sempadan negara. Dari segi struktur organisasi, JKDM ini diketuai oleh Ketua Pengarah Kastam dan dibahagikan kepada beberapa bahagian utama seperti penguatkuasaan, pematuhan, cukai dalam negeri, perkhidmatan teknikal serta perancangan korporat. Struktur ini menunjukkan bahawa JKDM mengamalkan model hybrid yang menggabungkan fungsi fiskal, penguatkuasaan dan juga perkhidmatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, JKDM ni telah menunjukkan prestasi yang sangat memberangsangkan. Sebagai contoh, pada tahun 2025, JKDM berjaya mencatat kutipan hasil sebanyak 76.18 bilion iaitu peningkatan yang ketara berbanding tahun sebelumnya. Walaupun pencapaian ini juga dia meningkatkan jangkaan terhadap organisasi untuk terus mengekalkan prestasi, memperkukuh integriti serta melaksanakan pemodenan digital secara berterusan. Oleh itu, pendekatan Organizational Development iaitu OD digunakan bagi menganalisis isu dan mencadangkan penambahbaikan. Dalam kajian ini, diagnosis organisasi dibuat berdasarkan 4 domen utama iaitu yang pertama, isu strategik dan yang kedua, isu teknostruktur. Yang ketiga, isu proses manusia dan yang keempat, isu pengurusan sumber manusia. Seterusnya, saya akan huraikan setiap isu ini secara ringkas. Isu strategik utama yang dihadapi oleh JKDM ialah keperluan untuk mengekalkan integriti hasil sambil memudahkan perdagangan. Ini kerana sebenarnya JKDM ni mempunyai dua peranan utama iaitu mengutip hasil negara dan pada masa yang sama memudahkan perairan ataupun memudahkan aliran perdagangan. Namun, terdapat konflik antara kedua-dua peranan ini. Sebagai contoh, kawalan yang terlalu ketat boleh melambatkan proses perdagangan. Manakala kelonggaran yang berlebihan boleh meningkatkan risiko kebocoran hasil. Jadi sehubungan itu, JKDM ni perlu mengimbangi antara penguatkuasaan dan fasilitasi perdagangan melalui pendekatan berasaskan risiko dan juga pemodenan sistem. Seterusnya ialah isu teknostruktur yang berkaitan dengan penggunaan sistem digital. Sebenarnya, JKDM telah memperkenalkan sistem seperti SDSIE dan MySeed untuk mengautomasikan proses dokumentasi dan meningkatkan ketelusan. Namun, cabaran utama ialah memastikan sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem sedia ada serta digunakan secara efektif di peringkat nasional. Selain itu, isu ini seperti isu keselamatan cyber, kualiti data dan keserasian sistem turut menjadi cabaran utamalah dalam pelaksanaan teknologi ini. Seterusnya, isu proses manusia.
yang melibatkan interaksi antara pegawai dan pihak luar seperti ejen penghantaran. Baiklah, sebelum ini proses manual membuka ruang kepada kelewatan, ketidakcekapan dan risiko integriti. Walaupun pendigitalan ni telah mengurangkan interaksi fizikal, tapi masih wujud cabaran dari segi penyesuaian tingkah laku dan pemahaman terhadap sistem baru. Jadi, komunikasi yang jelas, prosedur yang standard dan juga maklum balas yang berterusan amat penting bagi memastikan kelancaran proses kerja. Dan akhir sekali ialah isu pengurusan sumber. Transformasi JKDM ini dia melibatkan perubahan besar dalam struktur tenaga kerja termasuk pemindahan pegawai ke agensi lain. Jadi, keadaan ini sebenarnya menyebabkan kekurangan tenaga kerja serta memerlukan peningkatan kemahiran dalam bidang seperti analitik data dan sistem digital. Dan selain itu, perubahan berterusan juga boleh menyebabkan keletihan dalam kalangan pekerja. Oleh itu, latihan berterusan dan sokongan organisasi amat penting bagi memastikan keberkesanan transformasi ini. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh Puan Aisyah. Persilakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Ainul Anwar. Nombor matriks 290995. Slide ini memaparkan kepada 4 intervensi bersepadu di bawah inisiatif pembangunan organisasi bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Penting untuk kita faham bahawa intervensi ini tidak berdiri bersendirian kerana direka secara holistik untuk mengubah cara kita bekerja daripada kaedah tradisional kepada moden pentadbiran kastam moden yang berasaskan risiko dan data. Okay, yang pertama adalah program integriti hasil berasaskan risiko iaitu RRITF. Pertama, kita mulakan dengan RRITF. Kita mahu sistem yang secara automatik boleh mengesan risiko ketirisan hasil supaya tindakan intervensi lebih tepat dan berfokus. Yang kedua adalah kebolehandalan dan kebolehpercayaan digital. Sistem yang hebat tidak digunakan jika ia kerap down. Sebab itu adanya DIRU. Ia adalah tulang belakang digital kita bagi memastikan sistem kastam sentiasa tersedia dan boleh dipercayai setiap masa. Yang seterusnya adalah kolaborasi dan komunikasi sepadan bersepadu. Okay, boleh lihat IBCC inilah. Seterusnya, intervensi ini memecahkan silo antara jabatan melalui IBCC. Kita memfokuskan komunikasi di sepadan. Maklumat seperti mengalirkan dan pantas antara unit agar kawalan sepadan menjadi lebih ketat tetapi lancar. Okey, seterusnya adalah pemacuan keupayaan untuk kastam digital iaitu CADC fokus kepada mempercepatkan kemahiran digital warga kastam. Teknologi hanya alat, manusialah yang akan memacu data tersebut untuk membuat keputusan yang sangat bijak. Seterusnya kita masuk kepada intervensi 3.1 RRITF iaitu nama penuhnya adalah Risk Based Revenue Integrity dan Trade Facilitation. Okey, secara ringkasnya RRITF ni adalah satu inisiatif strategik untuk mengharmonikan dua mandat utama Jabatan Kastam Diraja yang sering dianggap bertentangan iaitu melindungi hasil negara. Yang kedua adalah memudahkan perdagangan. Dua asas strategik untuk WCO 2024. Kenapa kita buat RRTF sekarang? Kerana kita sedang bergerak selari dengan standard WCO, World Custom Organization. Okay, Malaysia kini beralih daripada kaedah lama yang bergantung kepada pemeriksaan fizikal di barisan hadapan semata-mata kerana model pematuhan didorong secara berisiko. So RRITF ni bukan sekadar projek, ia adalah proses perlembagaan peralihan ini sebagai piawaian kebangsaan kita. Okey, 4 fokus utama RRITF.
Iaitu yang pertama, melembagakan postur risiko melalui PCA moden. Okey, kita memperkasakan post clearance audit. Maksudnya pemeriksaan tidak lagi tertumpu di pintu masuk sahaja, tetapi melalui audit susulan yang lebih sistematik dan moden. Kita tidak lagi bekerja dalam silo. Data risiko yang dikongsi dan disatukan secara pelbagai agensi untuk melihat profil perdagangan dengan lebih menyeluruh. Okey, yang ketiga adalah analisis jurang dan pemodenan. Kita sentiasa membuat penilaian kendiri berasaskan garis panduan WCO untuk memastikan pelan pemodenan kita sentiasa di landasan yang betul. Yang keempat adalah sokongan daripada NSW dan ASW. RRTF ini adalah kunci utama bagi menyokong National Single Window atau Asian Single Window dengan profil risiko yang tepat. Pelepasan barangan antara negara dapat dilakukan dengan lebih jelas. Okey, kita beralih kepada intervensi 3.2 iaitu DIRU, iaitu keboleh-andalan dan keboleh-percayaan digital. Jika RRITF adalah otaknya, maka DIRU adalah saraf dan nadi digital kita. Okey, dalam dunia moden, kecakapan custom sangat bergantung kepada kestabilan sistem. DIRU memastikan infrastruktur teknologi kita bukan sahaja berfungsi tetapi andal dan boleh dipercayai setiap masa. 3 tonggak utama DIRU. Yang pertama adalah kita mahu menghapuskan sistem yang tidak bercakap antara satu sama lain. Kita menyeragamkan seni bina data yang melibatkan sistem utama seperti SDISC, MyDix and SMK. Matlamatnya adalah supaya sistem ini beroperasi secara selaras sepenuhnya tanpa sebarang pencanggahan data. Yang kedua adalah integriti. Data amat bergantung kepada keselamatan. Kita mengamalkan konsep keselamatan sifar kepercayaan. Selain itu, kita menjalankan latihan cyber secara kerap dan jadual penyelenggaraan yang telus. Ini bagi memastikan API adalah selamat daripada ancaman luar. Yang ketiga adalah kita perkenalkan konsep SRE. Fokus utama kita adalah pada lokasi kritikal dan berisiko tinggi. Contohnya, Pelabuhan Kelang yang mengendalikan sekitar 70% kargo negara. Di sini, permodelan kapasiti yang mantap adalah wajib. Kita tidak boleh membiarkan sistem down di lokasi strategik seperti ini kerana impaknya kepada ekonomi negara sangatlah besar. Slide seterusnya adalah intervensi 3.3 IBCC atau kolaborasi dan komunikasi sepadan bersepadu. Jika sebelum ini kita bercakap tentang sistem data, IBCC pula memfokuskan kepada ekosistem manusia. Matlamat utama IBCC adalah untuk memformalkan interaksi antara semua pihak di sepadan bagi menggantikan amalan manual yang tidak cekap dan berisiko tinggi terhadap integriti. Okey, dapat kita lihat di dalam slide, hub pusat IBCC bertindak sebagai titik pertemuan bagi 5 pemegang taruh utama. Yang pertama adalah pegawai custom sebagai penguatkuasa. Yang kedua adalah ejen pengangkutan dan pengandalian pelabuhan yang menguruskan logistik. Yang ketiga adalah agensi kerajaan lain seperti Markis, Immigration dan lain-lain. Seterusnya adalah komuniti perdagangan iaitu pihak industri dan perdagangan. Melalui IBCC kita tidak lagi bekerja secara berasingan. Sebaliknya dalam ekosistem yang kohesif. 3 mekanisme utama untuk menjayakan kolaborasi ini. Kita perlu melaksanakan prosedur operasi bersama, iaitu kita perlu wujudkan satu standard yang sama untuk meningkatkan isu dan piawaian dokumentasi agar tiada keliruan antara agensi. Yang kedua adalah sistem tiket telus. Komunikasi dilakukan secara masa nyata, iaitu the real time.
Setiap isu ada tiket yang boleh dikesan seterusnya. Tidak ada lagi isu dokumen tersangkut tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga adalah meja bulat merentasi agensi, iaitu perjumpaan berkala diadakan untuk menyelesaikan isu-isu besar ataupun isu-isu dasar ataupun teknikal yang memerlukan keputusan bersama. Slide seterusnya adalah intervensi terakhir dalam strategi bersepadu kita, ialah intervensi 3.4 CADC atau pemecutan keupayaan untuk custom digital. Kita sedar bahawa sistem yang canggih, DIRU dan proses yang betul RRITF tidak akan membawa hasil jika modal insan kita tidak bersedia. CADC adalah pelan kita untuk memastikan warga kerja JKDM bukan sahaja celik IT tetapi pakar dalam mengendalikan tugas dalam persekitaran digital. Terdapat 3 strategi pembangunan insan, iaitu yang pertama, latihan berasaskan kecekapan. Yang kedua adalah pengurusan perubahan. Yang ketiga, laluan kerjaya digital. Terdapat 3 strategi pembangunan insan. Yang pertama, kita bekerjasama dengan AKMEL untuk menyediakan pensijilan modular. Latihan ini sangat spesifik kepada keperluan moden seperti kepakaran dalam klasifikasi tarif, keupayaan membuat analitik risiko dan penguasaan meteorologi PCA, iaitu Post Clearance Audit. Kita mahu pegawai kita mempunyai sijil kepakaran yang diiktiraf. Yang kedua adalah perubahan sistem seringkali membawa tekanan. Oleh itu, CADC merangkumi program bimbingan dan inisiatif kesejahteraan. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keletihan perubahan. Kita mahu pegawai kita rasa disokong, bukan terbeban apabila sistem baru diperkenalkan. Seterusnya, yang ketiga ialah kita memberi motivasi dengan mewujudkan laluan kerjaya digital. Kita kaitkan dengan kecekapan digital dengan kemajuan kerjaya yang sangat jelas. Apabila pegawai melihat bahawa penguasaan teknologi membantu kenaikan pangkat dan masa depan mereka, kebimbangan terhadap perubahan akan berkurangan dan motivasi akan meningkat. Sebagai kesimpulan, bagi keempat-empat intervensi ini, kita bermula dengan RRITF untuk strategi risiko, DRU untuk kestabilan sistem, IBCC untuk kolaborasi manusia dan akhirnya CADC untuk memantapkan keupayaan pegawai. Apabila keempat-empat elemen ini bergerak serentak, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan benar-benar bersedia untuk menjadi sebuah agensi kastam bertaraf dunia yang dipacu oleh data dan integriti. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya teruskan kepada rakan saya. Terima kasih. Saya Wan Raslina 291041. Kita akan melihat pula kepada halangan dan penambahbaikan. RRITF mempunyai 2 halangan iaitu silo data dan juga rintangan pedagang. Bagi RRITF, halangan utama ialah data yang masih bersilo antara agensi, iaitu masih lagi berasingan di antara agensi yang menyukarkan analisis risiko secara menyeluruh. Selain itu, pedagang PKS masih ragu terhadap IO kerana kurang kefahaman dan isu kepercayaan. Sebagai penambahbaikan, perkongsian data antara agensi perlu diperkukuh dengan SOP yang selaras dan jangkauan IO perlu dipertingkat melalui dialog industri. Baik, kemudian kita tengok halangan di dalam DIRU, iaitu cabaran dia adalah sistem legasi dan juga risiko cyber. Halangan utama ialah kewujudan sistem legasi yang masih berjalan bersama sistem baru iaitu MyCIEDS. Keadaan ini meningkatkan kerumitan integrasi dan risiko gangguan operasi. Selain itu, risiko masa henti sistem amat kritikal, terutamanya di pelabuhan utama yang mengendalikan trafik kargo yang tinggi.
Pada masa yang sama, penggunaan API pula membuka ruang kepada ancaman keselamatan cyber. Sebagai penambahbaikan, pendekatan migrasi berperingkat seperti biru hijau dan ujian kotak pasir perlu dilaksanakan. Pengukuhan kebolehpercayaan sistem dan pendekatan keselamatan sifar kepercayaan juga penting. Di IBC dan CADC, terdapat cabaran iaitu budaya kerja dan keupayaan sumber manusia. Di IBCC, halangan utama ialah budaya kerja yang terlalu bergantung kepada hubungan individu antara pegawai dan juga ejen. Amalan ini menyukarkan pendigitalan dan mengurangkan ketelusan proses. Manakala di CADC, pemindahan jawatan berskala besar telah mewujudkan jurang kemahiran dan memberi kesan kepada moral kaki tangan. Sebagai penambahbaikan, IBCC perlu menjelaskan proses pemilikan tugas dan menggunakan proses berasaskan sistem. Bagi CADC pula, latihan berasaskan kecekapan, persijilan modular dan laluan kerjaya. Assalamualaikum, saya Siti Sarah binti Abdul Raub, nombor matrik 291028. Saya akan menerangkan bagaimana intervensi OD yang dicadangkan sebenarnya mewakili evolusi penting untuk JKDM, iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia, selaras dengan pembaharuan kastam global. Secara keseluruhannya, intervensi ini mengalihkan JKDM daripada model pemprosesan tradisional yang berpusatkan transaksi kepada model pentadbiran moden yang berasaskan risiko dan data. Yang pertama, penjajaran dengan trend global, WCO dan ASEAN. Peralihan ini sangat sejajar dengan trend pembaharuan kastam global yang digariskan oleh Pertubuhan Kastam Sedunia ataupun WCO. WCO sendiri melalui analisis terhadap operasi audit pasca pelepasan iaitu PCA Malaysia menekankan bahawa pentadbiran kastam moden mesti memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan kepakaran PCA dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pemeriksaan barisan hadapan. Kajian ASEAN oleh Area juga menunjukkan bahawa negara-negara serantau semakin bergantung kepada integrasi digital, keputusan awal PCA dan pengurusan sempadan yang diselaraskan. Semua ini memerlukan penggunaan data secara optimum. Jadi, intervensi strategik seperti RRITF sebenarnya menyokong penjajaran Malaysia dengan standard WCO dan ASEAN sambil memperkukuh integriti, hasil dan fasilitasi perdagangan. Yang kedua pula, perspektif teknologi dan teknostruktur. Dari sudut teknostruktur ini, pengukuhan STSIE dan MySeeds adalah sangat kritikal. Industri mengiktiraf SDSIE sebagai sistem yang mengurangkan campur tangan manual dan hubungan pegawai ejen sekaligus mengurangkan risiko integriti. MySeeds pula memastikan ejen tidak boleh memilih pegawai tertentu. Ini menjadikan proses lebih telus dan juga adil. Upayaan pegawai. Intervensi CADC menangani aspek keupayaan pegawai. Dengan pendigitalan kastam, pegawai kini perlu mempunyai kebebasan dan kemahiran yang lebih mendalam dalam klasifikasi tarif dan analisis risiko. Industri juga menegaskan bahawa pegawai tidak lagi boleh bergantung kepada ejen penghantaran untuk membuat keputusan klasifikasi. Keperluan ini menjadi lebih mendesak apabila 1053 jawatan dipindahkan ke agensi baru, menyebabkan JKDM perlu mengekalkan prestasi walaupun tenaga kerja yang kurang. Oleh itu, CADC memastikan pegawai mempunyai kecekapan kritikal, analitikal dan juga tingkah laku untuk beroperasi yakin dalam persekitaran yang digital. Sebagai kesimpulan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia kini berada di satu titik perubahan yang sangat kritikal dalam evolusi organisasinya. Prestasi hasilnya memecahkan rekod pada tahun 2025 bersama dengan pendigitalan yang semakin dipercepatkan dan penglibatan aktif dengan badan antarabangsa seperti WCO.
menunjukkan bahawa JKDM mempunyai kapasiti yang semakin kukuh untuk mengimbangi dua mandat utamanya, iaitu yang pertama perlindungan hasil dan juga fasilitasi perdagangan. Namun, kejayaan ini juga menonjolkan satu perkara penting transformasi yang tidak adil boleh bersifat hanya sementara. Ia memerlukan intervensi pembangunan organisasi yang holistik, berdisiplin dan juga berterusan. 4. Intervensi OD yang dicadangkan iaitu RRITF, DIRU dan juga IBCC dan juga CADC. Sebenarnya membentuk satu pelan tindakan yang saling melengkapi. RRITF menggerakkan JKDM ke arah pentadbiran yang berasaskan risiko. DIRU memastikan tulang belakang digital jabatan kekal, andal dan juga selamat. IBCC menstabilkan kerjasama merentasi ekosistem sempadan. Dan CADC pula memastikan pegawai mempunyai kecekapan teknikal, analitikal dan juga tingkah laku untuk beroperasi dalam persekitaran custom moden yang dipacu data. Apabila keempat-empat intervensi ini dilaksanakan secara kolektif, ia menyelaraskan strategi, struktur, proses dan juga sumber manusia, iaitu asas utama dalam teori OD. Penyelarasan inilah yang akan menentukan sama ada JKDM mampu mengekalkan transformasi jangka panjang atau tidak. Dalam konteks global yang semakin kompleks, dengan aliran perdagangan yang berubah pantas dan jangkaan kawalan selia yang semakin meningkat, keupayaan JKDM untuk menginstitusikan amalan custom moden akan menentukan sumbangannya kepada kemampanan fizikal negara dan daya saing perdagangan Malaysia. Dengan pendekatan pelaksanaan yang telus, kolaboratif dan konsisten, JKDM bukan sahaja dapat melindungi hasil negara tetapi juga memperkukuh kepercayaan orang ramai, meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan meletakkan Malaysia sebagai pentadbiran custom yang terkemuka di rantau ini. Oleh itu, jabatan ini berada pada kedudukan yang sangat baik untuk bergerak daripada kejayaan awal kepada fasa kematangan strategik. Dengan syarat intervensi OD ini dilaksanakan dengan komitmen kepimpinan dan penambahbaikan berterusan di setiap peringkat. Sekian dari kumpulan kami. Bye.